Hari ni kita orang dekat mana ni sekarang, Ipoh ke? Kat Ipoh. Ipoh kita orang melawat. Ha? Tur Intan. Tur Intan kita orang sekarang melawat apa? Menara Condong. Menara Sengit. Menara Condong. Nak kamera juga. Yuk, pada depan dulu. Guys, tengok ni. Jom tak gambar dulu. 3 orang, okey 3 orang. Kita amat dah. Biar. Orang perempuan je. Okey. Okay dah. Datuk sini saya. Gambar dah habis. Kita naik atas ni korang. Oh, tinggi. Tinggi oh. So, jom. Terahnya. Tak, nanti dia setting sendiri. Samai lah geng. Kata kena bayar tadi, kena bayar. Itu asal dulu. Wah, jom tengok. Dan cakap pasal sejarah bangunan ni semua. Dalam dah jom. Di atas. Sini lah. Bila sejarah-sejarah dia je. Dah Menara Sengit? Oh, boleh okey tak? Kalau tak dalam pening je. Tangga je dia benda tu. Dia kecil. Tunggu giliran dulu. Apa nak turun dengan naik. Oh, tangga dia kecil je. Oh, jatuh. Kecil tangga je. Ini tingkat kedua. Ni second level. Tengok Umi pening tu. Ni second level. Cantik. Masa sengit korang naik bangunan ni. Amal sengit tak? Ada sengit tak? Kat mana? Level ketiga pula. Orang kata ada orang. Ni kalau ada orang turun, dia kena tunggu dulu. Kita kena tunggu dulu lah maksudnya. Turun satu arah, naik satu arah macam tu. Tak level ni macam kosong je. Oh, sengit. Ni second level, third level. Level ketiga. Level ketiga lah, kosong sikit. Saya ingat korang, saya ingat ke sana. Pemandangan bawah je. Oh, tinggi. Oh, ni apa ni? Ni apa ni? Boleh pergi ke? Kenapa tak tahulah ni apa. Turun jom. Ada dah. Naik. Oh ya. Ni tinggi, takut. Apa tu? Apa? Hati-hati je. Kalau anak kecil jaga je elok. Yang besar pun dia jaga dia elok lah. Nice. Turun lagi.
balik dah. Bal, lepas ni kita pergi mana? Kelly Castle pula, geng. Okay. Agak tak nak. Satu orang tu buat tripod. Ada, banyak lah. Betul lah tak nak ikan lagi. Agak dah. Tak nak. Udah poyo, siap kat tangan. Udah poyo. Dah, bye. Menara Condong. Mana Menara Condong? Mana? Bye, Menara Condong. Okay. Next, jom. Jom. Mak, masukkan dah. Masuk Tak apa, tak apa. Dah. Dah. Amak, tak gambar. Amak. Tak, amat nak. Amak nak. Amat dah. Ih, salah. Ya Allah, tu. It was at this moment that he knew. He fucked up. Takut. Allah, nanti ada kena. Jangan Ifa. Ya Allah, tingginya. Sekarang kita dekat gua. Gua apa nama ni? Gua Tempurung. Lepas tu orang tu kata curam terpenyek. Jadi kena hati-hati. Oh, cantik gila tengok ni. Dalam kamera tak cantik sangat. Tapi kat sini cantik betul korang. Dalam kamera ni tak lighting ni tak macam cantik sangat. Tapi sangat-sangat cantik. Love. Kalau buat budak-budak kena hati-hati sikit. Sebab orang tadi kata curam terpenyek. Jadi kena hati-hati. Cantik. Cantik. Satu. Lawa. Sekejap. Hati-hati. Tak tangkap. Cup. Cantik. Kurang. Nah, kamera tak cantik sangat lah. Tapi cantik. Kita pergi lagi. Meneroka gunung. Gua Tempurung. Okay, sekejap tak gambar. So guys, take a look. Wah. Aduh, pecah. Sejuk dalam ni, sejuk. Naik tangga ni. Naik tangga. Tinggi, taruh.
Tiba-tiba free datang lah Ipoh. Cantik. Datang buat video. Cantik. Banyak tempat Ipoh banyak gila. Tambun. Boleh pergi sini. Boleh pergi. Banyak tasik cermin. Macam-macam lagi. Bengah. Cantik. Wow. Lawa kan? Lawa betul. Cantik. Gugu ni dapat healing. Yang ni betul healing. Sebab dia macam senyap. Dia betul tenang je. Tak ada bising-bising. Best. Korang kena datang. Tuh, nanti korang datang tau. Boleh, set yang kamera. Nak tengok makan video ke? Boleh lah. Ni lah, kat sini. Naik ke? Ada sandung je. Cantik betul lah. Dia tenang betul, sejuk. Sejuk tapi still perlu lah sebab korang jalan jauh kan. Tapi tak apa, dia still macam sejuk. Dia bukan perlu yang panas. Cantiknya. Kalau tunjuk korang pun, kau kata sendirilah. Negeri Murah tak cantik sangat. Kau kena datang. Murah dia tiket berapa tadi? Nanti aku tanya balik. Berapa? Seorang berapa? RM5.72. Tak sebab 100. Okey lah tu maksudnya. Tambun lah macam pricey sikit. Tapi Tambun kalau korang musafir boleh jamak takhir. Jadi okey je. Macam pas mana pun kau datang lepas asar pukul 4 tu. Datang lepas asar pukul 4 tu sampai isyak. Jadi berbaloi lah sebab malam tu ada fire punya persembahan tu. Jadi korang kena pandai-pandai manage masa. Okey. Nanti sambung lagi. Penat. Bye. Kembali kita sebab Langgu ni macam banyak masa sikit nak rakam. Cantik. Wish. Aduh. Member mengah. Stop it. Get some help. Kamera kau kalau gelap tak cantik sangat lah. Mana? Jauh kan? Yalah. Ada bangga. Tak ni di situ. Tak ada beri situ. Beri situ. Mana? Ni. Nak sini. Allah. Romi. Balik. Dah perlu lah. Habis ke? Takkan ni je vlog Ipoh. Kita nak lagi. Kenapa kata dah habis? Taklah. Fan decide Fan nak buat vlog Ipoh ni 2 part. Sebab macam terlalu panjang lah vlog. Ni pun balik bersyuting sihat. Patah buat outro. So ini outro untuk video ni. Terima kasih yang menonton sampai habis. Hargai sangat-sangat. Fan minta maaf kalau ada salah silap dalam video ni. Ada tergores hati mana-mana pihak secara langsung ataupun tidak. Jadi tu je lah kot. Korang tunggu Fan edit video part 2 tau. Okay, bye.